Okey. Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam cikgu. Okey murid-murid, kamu tahu ke hari ini kita nak belajar apa? Tak tahu cikgu. Okey, hari ini kita nak belajar mengenai kesantunan berbahasa dalam sistem sapaan. Jadi kamu tahu tak apa itu sistem sapaan? Apa tu sistem sapaan? Tak tahu lah cikgu. Okey, sekarang cikgu bagi tahu. Sistem sapaan ni adalah satu cara bagaimana kamu menegur ataupun menyapa individu mengikut gelaran status sosialnya. Seperti yang kita tahu, dalam ramai-ramai masyarakat ni ada gelaran status sosialnya masing-masing. Sebagai contoh, ustaz, ulama, cikgu, doktor, profesor dan sebagainya. Jadi aspek panggilan hormat ni adalah satu aspek yang penting dalam komunikasi. Sebab apa? Sebab ia mencerminkan penghormatan terhadap individu berdasarkan status sosialnya. Jadi dalam konteks bahasa Melayu, penggunaan gelaran hormat ni mempunyai fungsi yang penting bagi mengekalkan adab dan kesantunan dalam komunikasi. Okey, sekarang cikgu bawakan kepada kamu satu permainan. Cuba teka, kita nak main apa? Wow, apa tu? Apa tu cikgu? Okey. Permainan ni sangat mudah, di mana aktiviti ni sangat mudah, di mana kamu perlu membaca petikan dalam kertas ni dan cikgu perlu teka kepada kamu apakah gelaran yang sesuai dengan teks yang tertulis. Boleh? Faham, boleh. Okey. Kita mula dengan Jauza. Boleh cikgu. Jauza, sila baca. Saya seorang ahli akademik yang telah mencapai jawatan tertinggi dalam bidang pendidikan tinggi. Okey. Apakah gelaran yang sesuai dengan petikan ni, Jauza? Profesor? Profesor, mari kita tengok. Jawatan tertinggi dalam pendidikan. Okey, betul. Jauza. Sebab apa? Sebab kalau dalam bidang pendidikan, biasanya seseorang itu yang mendapat pendidikan yang tinggi akan mendapat gelaran profesor, doktor, TS dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi kepada Ain. Ain, sila baca petikan ini. Saya seorang pakar yang sering menjadi rujukan dalam soal hukum Islam. Okey, Ain, apakah gelaran yang sesuai dengan petikan ni, Ain? Saya rasa Tuan Guru cikgu. Tuan Guru, mari kita tengok. Saya seorang pakar fiqh yang sering menjadi rujukan dalam soal hukum Islam. Jawapannya salah, Ain. Sebab apa? Sebab kalau terlibat dengan pakar-pakar ni, gelaran yang sesuai ialah syekh. Sebab apa? Sebab Tuan Guru adalah martabatnya lebih rendah berbanding dengan syekh, di mana syekh ni akan merujuk, bermaksudnya apa-apa kemusykilan yang berlaku dalam bidang agama, Tuan Guru ini akan rujuk kepada orang yang lebih pakar, iaitu syekh. Okey, seterusnya kita ada satu petikan untuk Iziani. Saya seorang penyanyi terkenal dan telah menerima anugerah gelaran kehormat daripada Kerajaan Malaysia. Okey Iziani, apakah gelaran yang sesuai dengan petikan ini? Saya rasa Datuk. Datuk, mari kita tengok. Saya seorang penyanyi terkenal dan telah menerima anugerah gelaran kehormat daripada Kerajaan Malaysia. Okey, betul, jawapannya adalah Datuk. Sebab apa-apa. Okey, jadi sebenarnya gelaran untuk sapaan ni tidak terhad kepada tiga ni sahaja. Kita ada banyak lagi sapaan, sebagai contoh encik, tuan, puan, doktor, profesor dan sebagainya. Jadi kamu semua jangan lupa untuk menggunakan panggilan hormat yang betul kepada individu yang tertentu bagi mengelakkan
berlaku salah faham dalam komunikasi. Sekian kita belajar hari ini. Itu sahaja daripada Okey. Itu sahaja daripada cikgu hari ini. Sekian, terima kasih.